Engkau jangan jangan main-main On, gambar. you tahu mana ada jual sirih? Sirih itu you makan mia. Pantai Baru jauh mau jalan. Jalan kaki Sini boleh pergi? Boleh. Sini ya. Itu sirih mia you makan kan? Saya ada makan mia. Sebenarnya tujuan aku datang sini bukanlah nak kacau bangsa-bangsa Rohingya apa semua ni. Aku nak cari sirih. Kau tahu tak sirih tu apa? Sirih tu yang orang selalu makan tu yang merah-merah tu kan. Ada daun sirih, ada buah pinang, ada kapur. Jadi aku nak cari dekat sini, tak tahu dekat mana ada. Tadi Rohingya tu cakap dekat dalam ni. Dalam mana? Tengok, mana nak cari? Aduh, letih lah ini macam. Masuk TV dulu. Tak ada lah, saya student lah, saya tengah buat dokumentari. Kenapa pula? Kenapa tak boleh? Cendawa. Saya boleh cendawa. Iya ke? Saya tak ada angkat gambar you. Saya sudah tahu lah. Oh, saya nak cari sirih, mana ada orang jual? Mana orang jual sirih sini? Sirih. Saya mau makan sirih. Sini ada jual lah? Apa dia ini kedai makan. Aku cakap nak makan sirih, dia tunjuk aku kedai makan. Aduh, pening Aduh. Mana baik kawan? Tak ada pun. Sirih. Tahu kedai mana? Saya mau makan Saya mau try buat video. Saya student dari Oxford. Sekarang saya tengah buat dokumentari sikit lah pasal itu sirih. Mana? Oh sana. Okey thank you. Ni kakak marah saya angkat video. Ayo, engkau jangan jangan main-main gambar orang. Ya, tak adalah. Sakau ya. Saya dari Oxford University tau. Tak tahu universiti kah? Jangan gambar orang. Iya ke? Okay. Aduh, marah pula kakak ni. Ini nenek Khalifah tahu. Kau jangan lawan. Kau dosa tahu. Nenek kepala. You kepala Harimau merah? Sini sebenarnya dah panas tau. Ada satu content creator datang sini. Dia buat video, tapi video tu ketara lah. Dia macam mengejek-ejek bangsa ni. Siap pakai bedak-bedak apa semua tepi-tepi ni. Jadi diorang ramai-ramai kumpul, lepas tu report. Kena ban siap dia punya TikTok. Followers ada 500,000. Mana mau beli sirih? Oh, ini ada jual. Saya mau boleh? Oh, ini sirih. Jangan takutlah. Kenapa? Ayo, semua orang takut loh. Saya mau beli tu sirih. Sirih, you orang makan mie tu kan? Sini ada jual tapi orang tak ada. Iya kak. Macam mana? Orang tak ada. Dia lari dia takut Semua takut tu. Aduh, macam polis ke aku? Aku nak beli sirih daripada tadi, dia tak nak jual. Aduh. Mana orang jual sirih Saya dari tadi cari you makan mie tu. Saya tengah buat video pasal sirih. Oh, bukan apa-apa lah. Ayo, semua sudah takut Ini nenek Khalifah tahu. Kau jangan lawan. Kau dosa tahu. Nenek Kulifat. Sorry nenek. Jangan marah saya Saya cakap jangan buat apa-apa dengan orang asing. Kita orang Islam Iya. Orang Islam tahu. Betul. Jangan kacau. Perut orang Ada, Islam. saya pun tak ada kacau orang. Marah. Itu sirih, diorang tak mau jual saya kawan. Sirih. Apa sahaja tamat? Tak tahu, dia orang semua sudah takut. Saya punya lecturer cakap, you buat video pasal itu sirih. You tahu mana beli sirih? Tak tahu. You orang mana? Orang sini Semua tak mau jual lah. Macam dia abang suruh. Iya ke? Buka topi ni. Oh, diorang takut tengok aku pakai topi. Ini mana orang dia? Saya mau beli ni. Ini sirih. Saya diorang tak mau jual, saya takut lah. GoPro GoPro. Ya. Oh, handsome lah you masuk dalam kamera. Baru habis kerja Iya ke? Jual durian Oh, you jual durian sana. You memang tinggal sini Oh. You pergi beli dekat saya je itu sirih. Diorang lari tengok saya. Dia abang pegang tu dia lari. Iya ke? Diorang takut lah. Saya takut lah. Saya ikut belakang dia mesti takut. Dia tak tahu saya siapa. Oh, iya ke? kepala. You kepala Harimau merah? Saya pun takut lah tengok you. Main-main saja lah. Harimau merah saya takut tau dengar. Dia abang. Iya ke? Abang.
abang. Oh, itu abang you harimau merah. Dia geng harimau merah. Ya ke? Saya harimau juga tapi harimau putih. Dia macam kucing bunyi tau. Itu satu-satu. Mau satu saja. Tak payahlah. Okey, tak payah video. Bagi satu. Semua angkat. Boleh ah? Boleh. Thank you ah. Akhirnya dapat satu sirih. Aduh. Susah betul nak dapat sirih kat sini. Ini dah macam nak beli bahan terlarang. Sekarang ni aku nak makan. Sirih ni masa aku kecil-kecil dulu ada satu nenek tu. So nenek ni memang makan sirih ni. Dia tumbuk dalam apa orang panggil gobek. Aku kecil dulu makan tau. Tapi nenek tu pesan jangan banyak-banyak nanti mabuk. Inilah sirih yang biasanya Bangla ke Rohingya ke dia suka makan. Bismillah. Macam rasa bedak sejuk lah apa benda ni. Apa benda diorang makan ni? Rasa pedas ya. Tapi sirih ni orang cakap kalau makan kan dia boleh cuci kita punya perut. Sebab dia kan ada kapur kan. Jadi dia cuci kita punya usus-usus tu apa semua. Lepas tu dia kuatkan gigi. Katanya lah, aku tak tahulah betul ke tak betul. Tapi kalau dah hari-hari makan jadi lain pula. Rosak usus. Usus boleh rosak, gigi rosak, semua rosak. Sebab dia panas tu, kapur tu dia panas. Okey kan, aku rasa nak termuntah pula Akhirnya misi aku mencari sirih di Selayang selesai juga. Aku datang hanya nak mencari sirih, tapi aku pulang dengan satu pengalaman yang lebih berharga daripada apa yang aku cari. Sebab setiap tempat yang kita singgah sentiasa ada cerita. Dan selagi ada cerita, aku akan terus mencarinya. Semoga negara kita sentiasa dirahmati. Dan jumpa lagi dalam misi yang seterusnya.